Baik, terakhir mungkin boleh tuan kongsikan kata mungkin amanat ke nasihat ke kepada pendengar-pendengar atau penonton-penonton kita ni untuk kata menjulang kembali kata seni tradisi masyarakat kita supaya tidak kata hilang ataupun tidak kata terhapus begitu saja di hari-hari muka. Okey. Sebenarnya menjadi harapan bukan saya sajalah sebagai seorang guru silat. Saya menjadi harapan kepada semua guru-guru silat yang ada di Malaysia ni agar masyarakat Melayu terutama di Malaysia ni kembali meminati silat. Sebab kita ikut daripada segi perangkaan pun golongan bangsa Melayu di Malaysia ni saja melebihi dalam 16 juta kan. Tapi golongan yang praktikkan seni silat ni lebih kurang dalam 2 juta saja. Mana dari segi persentase tu rendah. Okey, dan saya tengok masyarakat Melayu juga cenderung pada seni-seni bela diri terkait baik sebenarnya, tidak salah. Tapi elok kalau mereka lebih memberi perhatian, tumpuan pada seni warisan bangsa sendiri. Sebab itu adalah hak kita sebagai orang Melayu. Okay, jadi sepatutnya mereka menghantar anak-anak mereka belajar seni silat. Tidak kisahlah perguruan apa selain pada harimau berantai pun tak apa. Tapi kalau kata tanpa sokongan daripada masyarakat setempat, mana kami golongan yang cuba menggerakkan seni ini akan terkubur begitu saja. Disebabkan oleh faktor-faktor kehidupan zaman moden sekarang ni memang memerlukan sangat sokongan daripada masyarakat setempat lah. Rasanya amat merugikan lah kalau saya boleh menerima penuntut daripada UK, daripada Germany, daripada Australia, sedangkan penduduk setempat tidak mengambil peluang ni untuk belajar. Dikhuatirilah satu hari besok nanti kita terpaksa merujuk pula kepada diorang untuk mempelajari seni silat sebagaimana kita terpaksa merujuk sejarah kita kepada bangsa British. Sebab apa? Semua catatan, semua ilmu disimpan oleh mereka. Sedangkan kita sebagai orang Melayu tidak menghargai apa yang warisan kita ada pada hari ini. Cukup mendalam sekali apa yang telah disampaikan sebentar tadi. Semoga dapatlah dijadikan kata azimat dan juga pesanan kepada semua yang mendengarkan kita. Itu dia sebentar tadi sedang